Kalau orang tersalah bercakap dalam semayang, sedikit perkataannya tidak batal. Tapi kalau banyak, batal. Kita tengah semayang, berdiri, bini kita ingat kita tak semayang. Dia duduk di luar bilik, bang, jadi tak lagi KTCC? Jadi. Tak lagi? Tak batal. Sengaja, batal. Tak sengaja, sikit tak batal. Lebih kurang 6 perkataan. Kalau orang Kalau dia tinggalkan, dia lupa ataupun ditinggalkan, hukum tidak ikut tertib kerana lupa atau tertinggal rukun. Tu ya. Ambil poin sekiranya seseorang teringat rukun yang ditinggalkan itu sebelum sampai rukun seumpamanya pada rakaat yang berikutnya, maka dia hendaklah melakukannya segera selepas teringat. Jika dilambatkan, maka batal solatnya. Baca pula 4 baris yang pertama. Kalau dia tinggalkan, dia lupa ataupun ditinggalkan, maka rukun yang dibuat lepas yang dilupa tu tidak diambil kira. Boleh ya? Jadi imam tadi kan, sepatutnya dia rokok yang tidak, tapi dia terus Allahu Akbar. Makmum kata subhanallah, imam ya Allah tak rokok. Dia wajib, sebaik saja dia tegur tu, wajib dia segera bangun balik untuk pergi rokok. Sujud dia tadi tak dia mikir. Itu maksud dia ya. Dan bila dia pergi rokok, makmum ikut dah. Ya. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Kalau lupa untuk buat tahiyat awal, janganlah patah balik. Sebab apa? Sebab tahiyat awal hukum dia sunat muakkad. Sedangkan qiyam pada rakaatnya ketika itu hukum dia wajib. Jadi apabila dah sampai pada wajib, tidak boleh untuk berpatah balik kepada yang sunat. Apabila makmum mendapati imam lupa untuk membuat tahiyat awal, maka pada ketika itu makmum wajib untuk mengikut imam. Seperti contoh di video ini. Allahu Akbar. Makmum boleh tegur imam pada satu keadaan sahaja, apabila imam itu belum sempat lagi nak qiyam, bermakna on the way nak ke qiyam. Contohnya macam video ni. Moga bermanfaat. Wallahu a'lam. Kalau terpijak tahi cicak ni batal wuduk tak?
Wuduk tak batal. Hanya perlu cuci je hilangkan najis. Tak perlu wuduk semula. Tapi saya dengar kuliah semalam, Ustaz tu cakap kalau tengah solat tu tiba-tiba ada budak baby kan merangkak kat kaki kita, air dia melekat pula dekat kaki kita tu. So, batal solat dia kata. Betul lah tu. Solat memang batal. Tapi wuduk tak batal. Kita pergi basuh kaki tu, bersih, hilang najis dia, kita sambung solat semula. Oh, macam tu. Tak payah cuci, tak payah duduk semula lah. Ya, betul. Oh, okey. Okay, Ustaz, tu sajalah nak tanya. Salam Ustaz, salam Ustaz. سمع الله لمن حمده الله أكبر. Guys, tadi awak dua solat saya nampak awak punya aurat tersilap tau. Ni macam mana ni? Sah ke tak ni solat ni? Jap. Tadi bila awak sedar tersilap, awak terus tutup tak? Kalau macam itu, kalau aurat tersilap dan terus kita tutup bila kita sedar, tak membatalkan solat. Kerana apa yang membatalkan solat tu telah dihilangkan. Jadi boleh teruskan sembahyang. Tapi kalau contohnya, awak punya baju tu terbuka, awak rasa sedap, angin kat belakang, habis lepas tu aurat tersilap selama-lamanya, batallah solat. Kalau lepas solat baru kita sedar, ada lubang. Lubang tang sini, tang sini, tang sini. Macam mana tu, Ustaz? Kalau awak pasti lubang tu kat tempat aurat, maka batallah solat dan perlu digantikan dengan solat yang baru. Tapi kan Ustaz, kalau hati saya yang berlubang,